18. Gambar saya 2018. Rambut masih panjang lagi sampai sekarang. Alright, so hari ini kita akan intipati yang kita buat ini adalah kita akan belajar apakah definisi-definisi tentang aktiviti fizikal, senaman dan strain fizikal itu sendiri, dan apakah kepentingan strain fizikal, prinsip latihan dan komponen ketikasan. Saya rasa semua orang mungkin dah ada idea ataupun dah tahu apa yang kita akan go through lepas ni. Cumanya nak lebih detail, ataupun kalau tak faham boleh tanya. Okay, nak macam mana nak senam, nak buat apa, saya boleh bantu. Alright, so definisi aktiviti fizikal. Apa sahaja pergerakan tubuh yang dihasilkan otot yang menyebabkan penghasilan tenaga melebihi asas metabolisme badan waktu rehat. Apa contohnya aktiviti fizikal? Jalan, lagi jogging, berkebun. Kalau kat rumah tu ada nak rumput-rumput lebih, buatlah. Itu semua adalah aktiviti fizikal lah. So jadi senaman pergerakan khusus fizikal yang terancang, berstruktur, berulang dan dilakukan untuk meningkatkan atau meningkatkan tahap ketikasan tubuh badan. Zumba betul macam ni kan. Ini adalah pergerakan yang adalah zumba, aerobik, apa lagi? Aerodance. Tabata dia dah jadi lain. Dia dah bawah sikit. Tapi dia consider senaman lah. Dia consider senaman. Dia yang terancang. Yang penting dia terancang, maksudnya dia ada ikut. Contoh kalau kita tengok Zumba kan. Zumba dia upper body, lower body sejak bawah. Dia terancang. Dia maksudnya kita ingat. Pergerakan pertama, kalau ikut beat lagu ni macam ni pergerakan dia. Lagu ni kalau dia masuk chorus dia pergerakan macam ni. Maksudnya dia terancang. Dan dilakukan berulang-ulang. So jadi dia ada konsep yang seronok. Walaupun kita penat, tapi kita tak buat, habiskan juga. Okey? Untuk maintain badan ni. Siapa yang dalam minggu ni dia bersenam? Angkat tangan. 1, 2, 3. Masuk hari ni ke? Hari ni belum kan? Belum lagi. Tak kira tak boleh. Dalam minggu ni, ini sebab dah hujung minggu. Dah hari Jumaat dah. Dua orang je. 3 orang, 4 orang. 4 orang je. 4 orang je. So saya rasa kalau 4 orang tu kena tarik sikit lah program yang tadi tu, tarik panjang sikit baru nak dapatkan 10% tu lebih lah saya rasa. Sebab dari kalau kita ikut percentage, orang yang melakukan aktiviti fizikal hari-hari dia lebih banyak potensi untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Sebab apa? Kita tengok kepada frekuensi latihan. Kalau kita cerita pasal aktiviti fizikal, hari-hari kita buat aktiviti fizikal. Tapi yang senaman ataupun latihan yang kita buat yang berstruktur tu, dia lebih efektif. Sebab kita tak boleh kira kalau kita jalan hari jalan, tapi kita kira tak berapa banyak, berapa lama dia punya pemboleh ubah yang kita boleh ukur. Faham tak? So jadi bila tadi 4 orang ni, saya rasa 4 orang ni antara orang-orang yang akan pergi lah, yang akan dapat markah yang baik lah, insyaAllah lah. Berbanding dengan orang yang tak ada frekuensi latihan yang tinggi. Sebab apa? Diibaratkan, contoh kalau kita buat senaman 30 minit jalan pun dah okey sebenarnya. 30 minit jalan hari-hari sampailah dia rasa 30 minit dia tak penat dah namanya. Sampai dah boleh lebih sikit kot, dah mungkin dah boleh tambah sikit masa kot. 3 tambah hari ni, minggu ni mungkin 30 minit, minggu depan dah 35 minit. So kita secara tak langsung kita dah rasa improve kita punya physical dah makin fit lah punya. Okay? Alright. Kalau senaman dengan bersukan dah ya? Bersukan dia bersukan. Bersukan macam mana? Contohnya macam tadi tanya siapa yang bersenam kan. Kalau tiap-tiap minggu memang dia ada main badminton atau boleh dia consider. Boleh juga sebenarnya angkat dengan saya. Boleh dia consider. Tapi kalau contoh dia baru main badminton, berapa lama dia main dalam tu? Dia keluar duduk lepak berbeza. So jadi dia nak ceritakan berkenaan dengan senaman, dia mestilah berstruktur. Berstruktur. Dia apa pergerakan? Contoh dia buat squat, berapa kali dia buat. Ataupun dia berlari berapa lama. Contoh kalau boleh lah sebenarnya, daripada langsung tak ada kan. Sebab dia consider dalam aktiviti fizikal juga sebenarnya. Dia bermain juga, dia menggunakan masa juga, jantung dia still terpakai juga, guna juga kan.
Alright, so seterusnya ialah latihan proses senaman yang terancam dalam tempoh tertentu bagi memenuhi matlamat, mencapai objektif dan meningkatkan prestasi. So jadi, apa yang saya nak cuba sampaikanlah kena ada latihan. So jadi kita ada objektif kita ni sebenarnya. Kan objektif kita apa tadi? 10% penurunan berat badan. 10% tak banyak pun 10%. Daripada berat asal kita kan? Berat badan ke ataupun berapa banyak fat yang turun? Berat badan. Berat badan 10%. Kalau untuk berat saya 80, 10% 70. Tak ada gitu je. Okey. Alright. So untuk makluman semua, saya dah naik 5 kilo dalam masa sebulan. Saya naik sebab saya memang nak naikkan. Saya nak naikkan berat badan saya. Saya mungkin objektif saya berbeza. Saya nak naikkan masa. Saya punya objektif. And then pada bulan depan baru saya akan turunkan balik semula. Turunkan balik yang 5 raya. Mungkin lebih. Mungkin saya nak turun 10 kilo. Sebab tu saya bila saya tengok orang buat BIA, buat body, saya suka. Sebab saya nak tengok apa yang saya ada, yang saya buat, boleh tak? Sebab saya buat kekerapan untuk body, saya buat kurang dalam 3 minggu saya buat. Saya nak tengok progres saya, adakah mencapai dalam setiap minggu yang saya buat tu. Faham tak? So jadi, siapa yang monitor betul-betul untuk body ni? Berapa kali? Dah sebulan berapa kali buat? 3 bulan sekali. Yang 13 kali tu memang dipaksa ke ataupun macam mana? Boleh tak kalau dia macam 2 minggu sekali, 3 minggu dah pergi? Boleh tak? Alasan kuat juga tadi. Boleh pakai tu. Boleh pakai tu. Ini pun apa pasal? Apa pada coach untuk kalau jadi orang dia rajin nak datang sini BNG kan, dan dia punya weight loss program tu, how frequent do you suggest? Like 4 weekly ke? Sebab kita orang punya program ialah ada 13 kali. Sebab kita rasa macam reasonable lah sebab nak datang sini aku semua. Tapi kalau macam dia orang ada masa sendiri untuk datang sini dan check, how frequent do you suggest? Kalau bagi saya sebab saya nak tahu progres. Adakah latihan yang kita buat? Kalau tak berlatih tak payah buat. Cerita dia yang tadi latihan ni, proses senaman yang terancam dalam tempoh tertentu bagi memenuhi matlamat, mencapai objektif dan meningkatkan prestasi. So jadi kalau sekiranya kita ada objektif kita nak dalam minggu ni saya nak turunkan dalam 2 kilo. Dia mestilah dia punya objektif dia mestilah yang boleh dicapai. Mustahil lah. Letaklah kita nak seminggu 500 gram. 500 gram penurunan berat badan berat badan turun 500 gram. Ikutlah latihan yang kita buat. Adakah dengan latihan kita tak buat tapi nak cek? Tak payahlah. Tapi sekiranya kita ada matlamat kita betul lah serius di tangan otak ni 500 gram seminggu. Contoh seminggu. Buatlah. Siapa 3 minggu tadi? 3 minggu? Okey, kita 3 minggu dan cek. Ada tak perubahan? Ada baru kita tahu. Boleh ke ni? Boleh lebih lagi ni kalau buat macam ni. So saya suggestkan tadi kalau boleh 3 minggu nak pergi cek. Jadi kalau ada 2 minggu pun boleh. Sebab saya objektif untuk tu adalah monitoring saja. Untuk nak tengok sama adakah latihan kita ni berkesan atau tidak. So sekiranya tak berkesan, tak ada buat. Tak jadi apa-apa pun. Tak jadi apa-apa pun. So nak cek mungkin makan tak cukup, makan terlebih ataupun latihan yang kita buat tu tak mencapai apa yang kita nak buat tu. Sebab tu kena ada monitoring tu. So kalau kita boleh ada bagi 3 minggu boleh cek dia orang apa juga tu ni, tapi tak tahulah weekend hari kerja lah untuk saya rasa kan. Hari Khamis. Kalau boleh lagi better lah. Dan buatlah latihan sekali. Datang latihan sekali. So jadi setiap minggu ada yang wajib ni. So nak tak nak ambil hari kan. Kalau carangan dah. Jadi paksa semua datang berlatih. Okey. Seterusnya ialah swim physical. Ini berbeza. Swim physical proses menjalani latihan fizikal yang tersusun dengan cara sistematik dan teratur untuk menambah baik prestasi fizikal. Selain itu, swim fizikal yang dirancang dengan tepat dan fokus pada peningkatan komponen kejelasan dapat membantu individu mengadaptasi seterusnya meningkatkan
katakan prestasi fizikal lebih baik dari sebelum latihan. So apa yang kita nak buat kat sini ni berbeza dengan swim fizikal. Swim fizikal ni up lagi daripada latihan tadi lah. Sebab apa? Yang ni biasanya tertumpu pada atlet. Tapi dia boleh pakai juga untuk kita sedentary people, which is kita plan betul-betul. Okey, dalam masa 6 bulan ni ni kita consider swim fizikal lah sebenarnya. Sebab kita ada planning 6 bulan. Apa kita nak jadi? So dalam 6 bulan kita divide by 3 fasa, 3 fasa. Okey, kita pecahkan. Contoh kita punya besar, kita ada contoh ni. Kita objektif kita nak 10 kilo turun. So kita bagikan pada 3 fasa tu. Okey, kita kena dalam fasa yang pertama ni 4 minggu ataupun 3 minggu awal kita kena turunkan beberapa kilo yang kita kena target. So itulah objektif kita sebenarnya. Kita kena kejarkan apa yang kita nak tu. So jadi kalau untuk 3 minggu pertama kita tak dapat achieve, confirm lagi yang belakang tak dapat. Betul tak? So jadi kita kena realistik lah. Realistik. So jadi apa yang saya nak cuba sampaikan dekat swim physical ni, dia mestilah ada proper planning. Latihan berapa kali seminggu. Contoh ada 3 kali buat larian ataupun berjalan ataupun berbasikal menggunakan treadmill ataupun brisk walk dan sebagainya, mesti ada 3 kali seminggu. Contoh hari-hari atau tak boleh hari-hari. Mungkin ada selitkan dengan physical activity, weight training, squat untuk kuatkan kaki. Sebab apa? Bila kita bukan obese lah, maksudnya orang yang mempunyai kelebihan berat badan. So jadi dia ada banyak limitation untuk sakit, ankle sakit. So jadi dia sakit, dia tak boleh nak buat. Faham tak? Siapa ada masalah yang tak boleh nak berlari, tak boleh nak berjalan, jangan malu dengan segan. So jadi ada. So mungkin ada option lain, boleh berbasikal. Nak kena buat juga. Jadi kita tak boleh nak jadikan alasan sakit ni. Tapi boleh guna option lain. Kita gunakan basikal. At the same time, kuatkan masa tu. Itu yang pentingnya buat strength training. So bila kita ada banyak masa, dia akan support ligament, tendon, so dia increase body skill yang penting. Faham tak? So bila lagi banyak masa kita ada, dia akan increase kita punya metabolic rate. So lagi cepat pembakaran lemak kita. Pembakaran kita lebih cepat. BMR tu tinggi. Okey? Ada tak faham tak kat sini? Kita kepentingan sesuai fizikal ni. So peningkatan. So kenapa pentingnya sebab fizikal ni? Sebab untuk peningkatan kualiti pergerakan. Macam saya cakap tadi lah. So jadi kita nak berjalan senang, tiba-tiba ada anjing kejar, dah boleh turun lari. Kan? Allah, anjing kejar, dah redha je lah. Kan? Kita nak ayam macam tu, mestilah kita lari. Melainkan anjing tu takut kita, segah dia kan. Dia lagi okey lah. Ini kita yang takut kita ni ada kawan saya. Jadi takut, nampak anjing, lama-lama. Dah anjing tu, suka lah kacau dia. Anjing tu bukan yang garing sangat, dia acak-acak je. Tapi bila kita takut lagi dia tekan. So jadi macam kadang-kadang ni sempatlah kita lagi ataupun pergi ke tempat yang selamat. Tapi bila swim physical ni, so bila kita ada kekuatan ataupun ada muscle yang cukup kuat, sekiranya berlaku kecederaan, dia taklah teruk sangat. Okey? So yang kedua ialah pengurangan keletihan dan kadar masa proses pemulihan. So jadi bila kita fit ni, so kita boleh bekerja lama sikit. Bukan bekerja lama, so maksudnya kita tak cepat letih lah. So jadi sentiasa aktif, dia rasa macam nak apa lagi, sebab kita rasa kita fit. Tapi bila kita tak fit, amin, Allah ambil balak, Allah kan. Macam tu kan, sakit pinggang, sakit. Itulah cerita dia. Itu ialah real life. Real life kita tak boleh nak sangkal benda tu. Tapi kalau kita fit, kita dah ada basic movement yang betul, ambil ini kalau pakai kasut berusaha, kan? Bukan mak ni kan. Tapi itulah dia meningkat kita punya daily life lah sebenarnya. Okey. Pengurangan risiko kecederaan. Tadi buat hiramak insiden dia jadi teringat lah. Okey. Pengurangan risiko kecederaan. So sekiranya berlaku kecederaan, dia mungkin kurang. Contoh macam tadi lah, kena kejar anjing kan. Dah terpelengok kaki dia. Nak kita, aduh dah. Kalau kena, dia mungkin kurang.
ataupun dia tak teruk sangat lah, ataupun tak kena tepat lah, sikit-sikit je. Contoh macam atlet saya semalam kita ni rapi, jatuh kena hempak, dah patah, dah ada exercise dah, dia patah sini, dah kena letak besi. Tapi kalau dia buat strength training, mungkin akan selamat sikit lah. Dia tak teruk sangat lah. Sama juga pengurangan tahap keparahan pencegahan itu sama. So dia kurang lah keterukan dia tu. Saya pernah jatuh kan. Saya jatuh, contohlah kita ambil orang tua lah. Orang tua, bila dia tak kuat, dia senang. Kadang-kadang tak patah lah. Kenapa? Sebab apa? Tak ada, boleh tak kuat lah. Senang cerita. Orang bungkuk, kenapa? Sebab dia punya fizikal masa tak cukup nak support. Okay? So jadi penting lah. Jadi apa lagi kepentingan show physical punya? Selain daripada 4 ni, hilang stres. ada ke? Ya, betul, stres. Hilang stres. Bila kita exercise, kita buat show physical, so dekat kita akan apa? Naikkan apa? Hormon apa? Dopamin. Endorphin. Endorphin, happy hormone. Dia ada happy hormone ni. Kita macam happy je. Sebab kita rasa best kan? Okay. So stress, mengelakkan stress. Kita punya kardiovaskular semua bagus lah, kita fit lah. Okay. Ada lagi nak tambah selain daripada kepentingan semua kita? Saya rasa semua orang tahu ni kepentingannya. Ada lagi nak tambah? Rasanya. Ada lagi? Kurus. Apa? Boleh kurus. Ya, kurus lah. So itulah dia meningkatkan kualiti pergerakan tu. So jadi kita mudah jalan sana sini kan, dengan keluarga kan. Macam itulah. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada prinsip latihan. So dalam latihan yang tadi kita cerita awal-awal tadi tu, dia ada beberapa prinsip lah yang perlu kita ikut lah. Dia ada banyak, ada 11 prinsip lah. Tapi saya bagi 5 je kat sini. Saya takut cerita 11 nanti kan tidur nanti kan. Bahaya. So jadi saya cerita 5 je yang penting. Okey. So dalam prinsip latihan kita ada adaptasi, kita ada ansur maju, ada kepelbagaian dan tambah beban ataupun lebih beban, dan FITT. Pertama kali adalah adaptasi. Adaptasi adalah satu proses, satu tempoh masa untuk menyesuaikan diri. Individu yang amatur akan mencapai adaptasi lebih banyak berbanding individu berpengalaman. So apa yang dimaksud adaptasi? Pernah tak rasa bila kita jalan, okey, siapa yang biasalah berjalan lebih daripada 20 minit? Bagus. Pernah tak lebih daripada 20 minit? Ada? 3 jam? Kita memang berjalan. Okey, bagus. Memang terus jalan je. Jalan balik masuk. Okey, bagus ni. Itu sepatutnya banyak improvement sepatutnya. Sepatutnya tu. Makan banyak. Okey. Bagus, jujur. Okey, faham. So masuknya kat sini yang kita boleh kita ceritakan pasal adaptasi. Okey, adaptasi badan kita dah adapt dengan pergerakan everyday yang kita buat tu, yang 3 jam tak 22 minit tak sempat dah kan. Itu makan kuih jalan. Itu adaptasi, maksudnya dia dah terbiasa, dia dah adapt dengan pergerakan dia setiap hari. So why not? Mungkin tambahkan sikit, intensekan dia. Mungkin berjalan tu lagi laju. Biasa jalan macam ni je. Mungkin lagi laju ataupun mula berlari untuk mendapatkan adaptasi dalam latihan. Daripada berjalan tu lagi. Tolak. Ya, betul. Tolak passion tu. Tolak passion ke apa kan. So kalau tak ada masa sangat untuk berlatih. Ini nak cerita kalau tak ada masa sangat hari lain untuk berlatih. Lagi. Power. Memang power. Tapi tetap makan banyak. Okey. Itu kena jumpa dietitian. Itu bukan salah awak tu. Itu salah dietitian tak kasi awak. Okey, so cerita dia kita kena adaptasi badan kita. Contoh kalau kita nak biasakan, kalau contoh kita berlari ataupun berjalan setiap hari 20 minit, biasakan badan kita adapt dengan pergerakan tu dan slowly kita tambah. So dalam prinsip latihan dia perlu ada berkait rapat adaptasi tambah beban. So masa kita ada tambah beban
Dia terus Ah. makan. Dia kena buat hari-hari. Kita Boleh. petang ngantuk. Atau betul lah orang. Makan. Tambah beban dia boleh Macam banyak makan, variable buat kerja. sama ada increasekan masa dia, increasekan intensity dia, berat dia, Kita lagi ataupun lagi lama bila tadi, lagi jauh, lagi banyak berjam-jam lah lagi. Macam tu. Okay, so pentingnya adaptasi ni. Contoh kita ambil lepas nak dolar lagi kan. squat contoh. Kita ambil kalau kita ambil daripada sudut weight training, kita buat squat. Contoh buat squat, kaki paras bahu, squat, mungkin fokus pada teknik dahulu, adaptasi dalam benda tu. Mungkin ada orang yang ada masalah berat badan ataupun yang berat berlebihan, so mungkin dia tak boleh buat full. So mungkin dia boleh buat sikit quarter squat dulu. Ada kena adapt tu, nanti pakai kursi, betul? Ada idea, betul? So buat tu. Ini ada dia nak adapt tu, ataupun mungkin dia ambil yang berat beban sikit dahulu. Dengan berat badan yang dia ada, dia dah biasa dengan berat badan dia, kita tambah sikit weight. Untuk berat badan, untuk tingkatkan muscle dia, untuk kuatkan muscle dia. So dia boleh support ligament tendon dia. Okey? So sebenarnya ialah tambah beban tadi lah. Dia ada relationship dia dan tambah beban ni. So mesti kena ada tambah beban, baru kita dapat kuatkan muscle. Bila biasa, dah ringan lah dulu macam berat, sekarang dah ringan lah. Tambahkan dia, tambah sikit-sikit tambah. So daripada easy to hard, daripada light to heavy lah, mesti kena tambah sikit-sikit. Okay, contoh kalau kita tengok, dia kena ada intensity. Tadi contoh kalau tadi apa, 3 jam, 2 minit, 2 saat ambil makan kuih, sama kerja kan? Mungkin boleh pergi jauh lagi, tarik yang 2 saat tu, tak payah makan kuih. Pukul lapar. Beri kalori tambah kalori. Okey, itu memang kena jumpa dietitian. Itu dah tak boleh. Ini bukan masalah kat sini. Jumpa kaunselor. Bukan, itu dietitian. Jumpa kaunselor. Ataupun mungkin tak cukup. Dia makan tak cukup latihan dia. Tak cukup latihan. Okey. And then kalau kita contoh tadi, kalau kita buat kita buat squat tadi, daripada mungkin 30 kilo, mungkin tambahkan dia sikit jadi 35, 40 dan sebagainya lah. So mesti kena ada tambah beban. Okey. Dan mestilah ansur maju. Okey. Untuk badan kita kena ambil masa 2 hingga 4 minggu untuk sesuaikan pada satu tahap kesukaran. So contoh kalau kita tengok macam saya cakap tadi, untuk 30 kilo yang diangkat tu, dia mesti sesuai dalam 2 hingga 4 minggu. Dia tak boleh nak straight angkat-angkat terus 80 kilo. Hari tu macam tak puas. So bila kita terus angkat yang berat, dia akan menyebabkan cedera dan sebagainya lah. Badan tak biasa lagi. Dan daripada kita dah berniat nak badan kita sihat, kita angkat terlebih sangat, dah hijau, dah akan senang terus. Okay? So mestilah berperingkat dan mestilah berperingkat. So tak boleh terlalu banyak sangat naik dia. Okay? So menambah boleh ubah seperti ulangan, tempo dan sesi latihan dan lain-lain. So maksudnya kat sini kita tengok dia boleh main dengan ulangan berapa reps. Mungkin hari ni kita akan mulakan petang nanti, mungkin squat mungkin kita buat 3 set saja, ulangan 20 kali. Stimulate. Contoh, tak tahu lah petang ni buat apa kan. Mungkin petang ni 20 kali repetition, 15 hingga 20, buat 3 set. Untuk next mungkin 4 set. Okey, dah makin senang, dah rasa senang, mungkin dia tambah lagi. Mungkin dah 4 set, dah ringan. So dia balik kepada 3 set balik, tapi tambah beban lagi berat. Contohnya lah. Okey, so mesti kena ada ansur maju, mesti ada progressive overload. Okey. Dia pelbagaian. Okey, mestilah memilih latihan berbeza tapi untuk mencapai objektif yang sama. Contoh, tadi buat apa tadi? Berjalan. Selain itu kita boleh juga yang laju. Kadang-kadang tu pola sprint sikit kat situ. Nampak jalan straight je, lagi lah. Kalau senang lah kat meja, yang duduk kat meja menulis, jumpa satu ini senang mana apa yang ada. Kat meja. Tak ada masa lain selain dekat pejabat. Saya tak tahu soalan tu. Saya tak tahu. Saya tak pada lagu sini, tanya mereka lain tu. Yang maksud kalau saya faham. So kalau kita buat yang kat meja, boleh, tak masalah. Mungkin ada yang spesifik masa lain. Ada tak? Yang selain daripada waktu kerja?
Saya tak salah. Mungkin lah, sebab itu saya cakap. So kalau ada, better kan? Kita peruntukkan masa kita 20 minit. Jadi daripada masa kita 24 jam tu, 24 jam tu kerja 8 jam, 8 jam 9 jam, 8 jam. Ada lagi lebih berapa jam? Selain dia waktu tidur 20 minit. Kita mula dengan 20 minit je. Buatlah jadilah. Buat dan pam-pam-pam. Lepas tu buat pam-pam. Dah tidur lah. Kan? Okey, so jadi untuk kepelbagaian tu bolehlah buat LSD, fartlek, latihan yang sprint, kayak sprint lah, dia kira macam interval lah, lari sekejap ataupun tabata pun boleh juga, yang mendapatkan kesan yang sama untuk kardiovaskular kita. So dia mesti kena buat kardiovaskular. Okey, tanya lah. Kalau tadi buat senaman, lepas tu kita boleh tidur kan? Rasanya tak ada masalah ke macam kita dah lepas buat senaman, lepas tu kita tidur malam tu, tak ada impact pada body kita ke? Sebab macam kita tidur. Dia tak ada lah. Dan saya percaya senaman tu pun tak ada yang heavy sangat pun. Ya, macam kalau lepas squat ke buat Tak ada, tak. Explore, daripada tak buat. Boleh lah dia tak buat lah. Saya pagi dah rehat dulu lah. Rehat. Bersihkan badan balik. Ya, sekejap kan dia tidur. Bagi saya tak masalah. Oh, tak ada masalah. Dan saya pun selalu macam tu je. Habis daripada tak ada masa langsung. Kan? Tadi cerita tadi lah tak ada masa kan. Contoh je lah. Kerja je kan. Kadang-kadang orang mencari alasan untuk tidak berbuat sedemikian. Kan? Ada masa lah kan. 20 minit tak ada. Buat minyak apa ni? Ingat ada Tandas kot baik. roll ke apa kan. Okey. So jadi buatlah. Saya rasa saya urge semua orang untuk buatlah kepelbagaian ni lah. Kepelbagaian senaman ni lah. Macam-macam. Ada apa-apa pun lah. Yang penting dia aktiviti medical. Alright. Seterusnya kita pergi pada prinsip latihan FIDT. Yang mana frekuensi latihan. Yang pertama ialah frekuensi latihan kekerapan berlatih. Itu yang saya tanya tadi. Siapa yang minggu ni buat latihan? Ada buat? Siapa yang minggu ni ada buat 2 kali latihan? 1, 2. Kalau 2, 3 mesti ada kan? Siapa yang buat 3 kali? Hari-hari memang ada. Tapi sekejap je lah. Masa tengah kerja tu saya ambil setengah jam untuk buat exercise je lah. Okey, ada kira ada tu. Oh, kira ada tu. Kira ada lah. Macam satu yang berterusan gitu, macam buat senaman macam jumpa ke apa ke. Oh, tahu. macam tu. Boleh. Boleh, tak masalah. Tapi itu dalam waktu kerja. Dan Buat setengah jam tu saya waktu rehat lah. dia macam patient dah settle tu kan tu di belakang jam, lepas tu buat senaman lah. Oh, dikira lah. Bagus, macam tu dah boleh, dah betul. Tapi mungkin dia punya latihan tu kena lebih intensif lagi. Macam tadi lah, maksudnya kena ada tambah beban. Dia dah tak boleh nak sama je. So kesannya tu dah tak mencapai, dia tak boleh tak optimum. Macam tu bagus, okey. Ambil masa setengah jam untuk masa rehat ataupun datang kerja, cuci sikit lah kan. Okey, tak masalah. Okay. So maksudnya frekuensi 3 hari dalam seminggu, contoh kan. 2 sesi. Contoh tak kira lah. Boleh. Kalau jalan macam saya kan sepak jauh, saya jalan tak sampai dalam 5 minit dah jalan. Itu kira senang juga tu. Itu consider activity physical tadi. Yang first sekali. Okey, daripada langsung tak ada physical. Tapi untuk mencapai kesan yang lebih baik, kena berlatih lah. Berlatih. Kan? Mungkin daripada kereta tu buat 3 barang tak balik. Mesti jauh. Boleh jauh sikit kan. Kalau buat 3 barang ambil barang kan. Ambil balik contoh. Dah ada intensity yang berbeza. Dah tambah dia punya tadi lah. Ni, jalan macam ni. Intensity dia. Volume latihan kan. Volume latihan kita tu dah tambah. Dia tak jalan straight, jalan macam mana di sini, di Dia sana, di sini kan. Okey. Dan intensity, tahap kesusahan ataupun kesukaran latihan. Contoh tadi, mungkin kena tambah dia punya load lah. In term of 30 minit tadi, mungkin buat apa selalu? Jadi saya buat squat, lepas tu saya buat plank tu, lepas tu saya buat tangan tu lah, benda biasa tu. Cini. Cepat beat. Itu lah, 3 step je lah. Lepas tu lama-lama dia jadi bosan tau. Ya, itu yang tadi tajuk dia kepelbagaian.
Pelbagaian tu tukar. Mungkin Dengan lagu. ambil kursi ke, ambil instead of typhoson buat dengan kursi. Kan? Instead daripada duduk dengan kursi ni, mungkin bangun. Nombor selai. Okay, boleh. Okay. So tambahkan intensiti latihan. So maksudnya kalau kita ambil intensiti latihan ni, kalau kita tengok 80% 1RM ni untuk orang-orang yang memang atlet lah. Tapi tak perlu kita ambil ni sebagai seorang certificate. Kita gunakan body weight kita. Macam tu lah. So tahap sekarang ni kita boleh bincang lebih detail dia mengenai intensiti. Okay. Yang ketiga ialah time ataupun tempo latihan. Berapa lama masa kita spend untuk kita latih? Tadi 30 minit. Berapa minit? 30 juga. 30 minit juga. 30 minit, berapa minit? Tak 5 minit. Berapa minit? Setengah jam. Sama juga. Berapa minit? 30. Sama. Tapi tadi tak angkat pun tadi. Ada 30 minit. Masuk dalam minggu ni tak ada 30 minit tadi. Ada hari-hari dia. Sama. Jangan tunjuk tengok handphone lah. Brisk walk 30 minit tu. Senang, seminggu. Berapa masa yang spend? Sampai 10 minit tu. Seminggu. Wah. Aku kena azan. Ini memang ada lah. Kalau tengok fizikal kita tahu memang ada. Berapa minit? Berapa minit spend dalam seminggu? Senang. 30 minit. Tak, seminggu. 30 minit seminggu. Seminggu. Sehari 30 minit. Sehari 30 minit. Berapa kali seminggu? Sehari. Biasa sehari lah. Ada yang spend betul lah. Bukan yang pergi kereta balik tapi bukan. Dia memang okey hari ni ialah hari nak senam. Tapi itu fizikal. Dia bukan calang macam tu. 1 jam. Kita nak kena tambah pagi dengan petang. Zumba. Yang tadi senam lagi. Kita juga lebih sejam. Tak ada motivasi tau. So dia ajak kawan-kawan. Dan mungkin ajak kawan-kawan tu ni. Ikut dia. Ikhlas. Masih. Zumba. Zumba. Ini sudah Zumba. Dola dance. Tak pasti. Kalau lepas, adakah lepas daripada kelas ni akan pergi? Cuba. Tak boleh. Kalau tak sampai tadi yang situ tadi kita tahu tu, nak pergi 10% tu. Kalau tak sampai, dia tak akan dapat. Melainkan memang pergi jumpa dietitian, dia bagi plan ni. Dan belum tentu yang apa dietitian tu bagi, kita ikut. Confirm tak dia? Takkan kita ni, kita yang selera ni, bukan? Takkan dia sebab kita kena kontrol dan senam. Sebab tu lah. Dia kawan ajar siapa? Ya, betul. Tu kawan ajar senam. Aduh. Sedap tak? Ada langsung. Memang tak. Bukan saya ni orang yang senam. Tak, memang langsung tak. Tapi rasa tak kepentingan itu senam. Apa lagi? Masa? Memang tak pernah memang tak pernah untuk cuba. Daripada sekolah pun. Sekarang memang ada ni lah, ada limitation. 2 kali seminggu 20 minit. Alright. So saya dah baca-baca sikit lah dah baca-baca sikit game-game perempuan ni saya dah baca. So saya rasa ialah daripada diri sendiri lah. Keinginan keinginan kita untuk mencapai objektif. Adakah program ni dipaksa?
Sukarela. Sukarela? Berapa lagi nak masuk? Berapa nak masuk? Kira. Ada hadiah ke? Tak tahu. Kalau saya lah macam ni, saya tak masuk program ni. Kan? Sebab apa? Dia tak ada macam tak ada rasa macam nak betul-betul tau. Jawatan saya betul lah. Jawatan dia tak Kan? So saya rasa bila kita kena bersyukur sebab ada program sebegini, so jadi kita berlomba untuk dapatkan yang apa yang ditargetkan oleh kursi lah. Sepatutnya. So dia saya urge semua orang untuk buat. So jadi dia sebab apa? Bila kita buat kita akan puas. Percayalah dekat saya, tuan-puan akan puas bila dapat buat ni. Puas, terlalu puas. Dapat achieve, dapat 1 kilo turun, dapat 2 kilo turun, masih puas ke? Alhamdulillah, mesti dia. Percayalah dekat saya. Dan kita akan appreciate diri kita dapat buat benda. Kita akan rasa macam, boleh punya. Boleh punya sebenarnya. Kan? Cuma perlukan sedikit suntikan motivasi semangat kawan-kawan ni. Saya boleh buat mobility, bagus. Mobility exercise. Lagi apa? Lagi bagus, saya suka. Okey. Seterusnya ialah komponen kecergasan fizikal. Yang kerja hospital mesti nak tahu daya tahan kardiovaskular, semua tahu kan? Kepentingan dia dan keupayaan otot sistem kardiovaskular ni untuk mengekalkan oksigen ke working muscle. Kan? Jadi bila kita ada jantung yang sihat, yang efisien, sekali pump rebut dalam nak pergi yang fresh ke working muscle, kan efisien. Rather than kita jalan berselur, penat lah. Kita cepat kan. So jadi kerja kita pun cepat lah semua, betul tak? So jadi efisien kita tu bagus lah. Bagus tu senang tu kan. Bagus lah. Saya rasa macam senang lagi lah semua. Okay. So jadi kardiovaskular very important. Siapa yang kat sini ada sakit yang berkaitan dengan jantung? Harap tak ada lah. Tak ada sebab orang yang fit pun ada masalah jantung. Apatah lagi kita yang tak berapa nak fit. Saya sendiri, saya rasa fit ni, saya pun boleh. Saya rasa saya fit lah. Saya yang berlari hari-hari. Memang saya hari-hari saya memang ada rutin saya larian. Bagi saya masih ada 45 minit untuk diri saya. Pun saya collect. Doktor pun pening, kenapa dia ni? Saya buat test, buat ECG lah, benda semua, tak jumpa. Dan last sekali buat apa nak buat stress test memang tak kena lah. Sebab apa? Memang saya tengah berlari, memang takkan jumpa lah. Sampailah masuk apa? Scan. Tu dekat HCC kan. Sampai last tu tak ada benda, alhamdulillah lah saya. Sebab saya rasa fit, alhamdulillah. Tapi imagine, doktor tu cakap doktor kat Columbia Hospital dia kata saya ada penyakit jantung. Tapi tak ada, alhamdulillah. Okay. So cerita dia penting. So bila kita mempunyai jantung yang kuat, kita efisien. Efisien. Alright, seterusnya ialah daya tahan otot. Upaya otot melakukan pencukupan otot ulang kali untuk tempoh masa lama berintensiti rendah dan kekuatan maksimum. So maksudnya kalau kita tengok berapa lama tadi cerita pasal plank. Berapa lama dia boleh tahan plank tu? Berapa lama kita boleh squat? Berapa lama kita boleh buat benda yang lama, yang endurance? So jadi contoh tadi 3 jam tadi so maksudnya endurance dia kuat lah. Otot dia boleh tahan lama. Kena diri lama kerja. Ada kerja diri lama? Bila diri lama kan? So maksudnya endurance lah. Berapa lama tahan kita otot kita boleh tahan ni? So tapi sekiranya kita tak ada kekuatan otot, itu yang sakit sendi, dia gemuk orang semua sakit kan. Dia dah tak boleh tak tampung. Tapi kalau kita ada kuat, muscle yang kuat dan ada daya tahan, muscular endurance, so dia insyaAllah dia takkan sakit lah. Okay. Maksudnya kekuatan otot tadi lah, mengasihkan daya, mengatasi di tangan. So bila kita ada otot yang kuat, salah satu dia apa? Diimprovekan apa? Diincreasekan bone density. Betul tak? Betul tak? Diincreasekan bone density secara tak langsung. Apa tak nama dia body modeling lah, apalah nama scientific dia lah kan. Tapi dia akan improvekan, increasekan bone density. So dia akan kuat lah. Yang apa osteoporosis apa ni semua ni kan. So jadi kita kuat. So bila kita muscle kuat,
susah lah nak cedera dan sebagainya lah. Macam tu lah. Okay. Siapa yang kerap kali buat weight training? Weight training? Weight training? Weight training. Dua kali? Dua kan? Naik tangga kira training lah. Macam mana? Naik tangga. Naik tangga? Weight training apa? Weight training tu yang macam squat tadi. Oh. Squat, pelan. ada buat squat, ada buat push up, kan? Ada buat yang tadi yang kat luar tu semua tu weight training lah. Anything yang menggunakan masa lah. Contoh buat bicep curl, kan? Tapi kita fokus pada major masa lah. Kaki, punggung, otot punggung kena kuat, kan? Macam tu. So 2 orang je lah yang buat, 3 orang. Buat kuda squat je lah macam ni. Boleh, tu consider buat lah. Consider. Tapi mungkin boleh tambahkan set. Lepas ni saya akan sharekan berapa kali ulangan, berapa kali yang sepatutnya buat. Okay, alright. Dan seterusnya kelenturan. Tadi ada buat mobility, kan? Ada mobility, kena buat flexibility lah, pergi yoga ke, pergilah yang aerobik, zumba, itu semua adalah part of kelenturan juga lah. So dia boleh improvekan kita punya ROM lah, range of motion lah. So bila kita ada range of motion, bila berlakunya kecemasan lah. Berlaku kecemasan contoh macam mana? Dia punya anjing. Okay, betul. Betul, lagi. Betul. Tergelincir. Split tu bolehlah dia macam okey. Cuma kalau kita tak feel, dah kerak, dah injek lah. Faham tak? Contohnya kecemasan ni tu lah. Tergelincir dan sebagainya lah. Okey, keluar kita dah kena kangkang. Contoh lah, tak perasan kat pintu, longkang, dah terkangkang sempat. Tapi kalau cuba tak flexible. Sini je. Dalam ada. Okey, contohnya. Dan seterusnya ialah komposisi tubuh. Tubuh ni tadi kita buat tu lah kat luar. Berapa banyak masa kita ada, berapa banyak fat yang kita ada, berapa banyak air dalam tubuh kita, berapa banyak berat tulang kita. Okey. Siapa otot dia 35% ke atas. 5%. 30 kg ke atas. Otot dia. Kereta masa test kan? Ya, betul. Lagi? Lagi berapa lah? Tengok masing-masingnya. Atas sekali. Muscular. Tu. SMM. Ada SMM. Bapak punya 20.6. Atas 35. Ada. Muscle. SMM. Skeletal muscle mass. 55. Lagi. 28. Akak saya 20.6. Okey. Bawah? Ini 1.8. Okey, bawah 35 lah semua. Okey. So kalau kita kira daripada total berat badan kita tak sampai separuh daripada total berat masa kita. So jadi objektif dia ialah tambahkan masa tu at least lebih daripada 35% ataupun 40 lah. 40 pun susah punya. So jadi kita kena turunkan fat sebenarnya. Boleh faham tak? So jadi objektif pada hari ni tengok skeletal masa lu, naikkan masa lu dan turunkan fat. Faham tak? So jadi baru kita tahu diri kita ni sebenarnya dalam badan kita ni banyak lemak sebenarnya. Jangan kata tuan-tuan semua, saya pun banyak lemak juga. Saya share saya ni ini masa saya tengah 11%, 11 kilo. Saya boleh track daripada 2000 apa ni. So saya memang track lah. Kalau saya punya ni bawah dia memang tulis lah berbelas-belas kali saya buat lah. Saya boleh track lah. So saya apa yang kita nak, objektif saya nak skeletal masa saya ni lebih daripada 40 kg. So maksudnya dia dah mencapai lebih daripada separuh sampai berat badan saya lah. Contoh kalau berat saya 80,
40 kilo saya masa. Faham tak? Saya nak macam tu. At least baru. Ini kan nak lebih ni. Boleh faham? Kena pakai wig. So that's kerja saya turun kerja dalam fat saya. Kan? So saya dah lebih lah. Kalau berat Betul tak? 56 Okey. maksudnya Oh, masuk je ke? Okey. So saya daripada ada yang tanya tadi pasal yang tadi. separuh daripada berat badan kan. Nampak tak? Okey, seterusnya kita beri pada heart rate zone. Heart rate zone ialah heart rate training kita lah. Okey, kalau kita tengok kita ada yang bawah sekali ialah very light, yang kedua ialah light, yang ketiga moderate, yang keempat hard dan atas maksimum. Ini adalah training heart rate zone kita. Okey, kalau untuk yang very light tu, yang tadi tu lah, yang 3 jam tadi tu kan, tolak, jalan, itu ialah very light. Help with recovery. So maksudnya dia tak memberi kesan sangat lah sebenarnya. Tak memberi kesan. So maksudnya heart rate yang digunakan tu baru 50 to 60%. Dia belum sempat nak bakar kalori pun. Tak sempat nak bakar fat pun. Faham tak? Dia baru nak bakar, tak sempat. Nak bakar tak dapat. Okay? So jadi untuk yang lebih efektif ialah pada 60 ke 70%. So yang 60 ke 70% ni ialah dipanggil zone 2 lah. Baru berlakunya pembakaran tu lah. Brisk walk like ke? Dia as long as hari kita sampai dekat 60 ke 70%. Siapa yang ada smartwatch, watch kat sini, yang pakai smartwatch? Okey. Dah boleh set dah kat jam tu hari kita berapa. So kalau dia kena ada calculation. So kita ada calculation covenant method dan lagi satu ialah math. So dia calculation dia ialah 60 ke 70% daripada hari kita, hari training kita. Nak belajar kira ke? Ada banyak masa tak? Ada banyak masa tak? Ada banyak masa. Okey, kita buat calculation sikit boleh tak? Okey. Belajar fikir dulu lah kan. Okey. Mula kita dapatkan maksimum hari. Maksimum hari macam nak kira? Umur kali tolak berapa saya ingat. 220 tolak umur. Okey dulu, 220 tolak umur dulu. Mana dia kira tulis. Bateri dah win. Jadi cikgu metik lah. 220 tolak umur. Buatkan kalkulator. Ini nama dia covenant method. Saya boleh je bagi link tu PA dah boleh settle lah, boleh keluar tu jawapan dia. Oh, tu maksimum tak? Okey, dapat? Okey, itu adalah maksimum heart rate. Okey, untuk dapatkan heart rate reserve ialah heart rate yang tinggal lah. Okey, daripada heart rate reserve tadi yang saya boleh dapat maksimum heart rate tolak resting heart rate. Saya kena penuh. Heart rate masa rehat, bangun tidur kan? Let's say lah 60. Ada orang pantau tak heart rate? Resting heart rate? Tak pernah kan? Dah boleh pantau tak? Bangun tidur. Bangun tidur. Kita let's say lah, biasa orang tak fit boleh pergi 60-70. Cik, betul ke? Ya. Kalau saya 50 50 lah. Kalau atlet 40. Memang tak berdegup macam tu. So letaklah masing-masing 75 lah kita. Okey, 70 ke 80. Daripada maksimum hari tolak resting hari 75. Tadi 177. Nanti nak lebih tepat kira sendiri lah besok lagi. Tolak 75. Dah dapat dah? 102. Okey. Kalikan dengan 60%. Yang tadi kalikan 60%. Tolak dengan 60%. Betul kira dia. 60% tu. 41.2. 20 tolak 39 tolak 60 kali 60%. Okey, dah kali dah. Tambah balik dengan resting hari tadi. Resting hari tadi apa? 1.2. Oh, dia 70. Dapat? 1.2 tambah 70. Dapat tak? Oh.
Resting tambah tambah balik dengan resting hari tadi yang 78 kan. 70. Dapat berapa? 131. Ha? 131. 131. Ialah yang dekat 60. 60. So kalikan juga untuk yang 70%. Buat sama juga, benda yang sama, buat untuk 70%. So Buat yang satu, ratio ialah apa? itulah hari yang kita kena training untuk 70%. mendapatkan kesan yang optimal untuk pembakaran tadi, lemak dan sebagainya lah. Tolak. 70%. Okey, so ketiga. Lepas tu tambah 70. Maksudnya dia tak boleh mendatangkan, tapi nak kesan lebih baik kat situ. So maksudnya training agak bergantung kena laju tu. Sebab dia memang bila training dia memang sampai hari tu. Hari tu memang sampai. Memang penat, memang penat. Baru dia dapat. Hari tu, so training tu kena sampai. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada buat tak ada kesan pun kan. Dah buat direct dah kot. Pasal apa? Tak betul. Okey, dah tahu lah, dapat lah range 60% dengan 70%. Itulah range hari yang kita perlu lagi untuk pembakaran lemak tadi. Okey? Dapat tak? Boleh? Ataupun malas nak kira 180 tolak umur. Itulah range tengah-tengah tadi yang dekat ni tadi. Ataupun dipanggil MAF method. 180 tolak umur. Dapat tak? Lebih kurang tak? Kalau balik kajian nak cari MAF kan, MAF tu apa? MAF method tu bila doktor tu kan. MAF. So itu paling mudah lah. Dia memang cara pengajaran dia atau memang dia banyakkan menggunakan latihan harit yang dekat situ 180 tolak umur. Tapi kalau kita kira pun yang tadi range daripada 60 ke 70, 180 tu berada di tengah antara 60 ke 70. Betul tak saya kira? Betul kan? Okey. So jadi tadi yang apa yang jalan 3 jam tadi makan kuih biji. Make sure harit kena 60 ke 70. Tak sampai? Sampai kan? Barulah dia mencapai optimum ataupun objektif latihan kita. Itulah beza dia. Faham tak? Kenapa kita rasa diri kita saya dah buat training dah kerja tak ada pun kesan. Sebab apa? Tak capai. Tak sampai pun. Tak sempat dia nak pakai dah habis. Tak sempat dia baru nak pakai dah mula dah habis dah. Faham tak? So jadi gunakanlah metod ni. Tanya kalau misalnya kita nampak yang moderate tu, macam contoh saya kira tadi saya 150. Saya lari atas treadmill. Apa yang 150 stop ke atau kena maintain di 150? Slow lagi. Slow. Kalau boleh jalan-jalan. Macam mana? Maksudnya nak maintain dia. Harit tu kena maintain. Oh, harit maintain. Harit tu jangan terbit. So kesan dia akan dapat lain. Dia dapat penat. Maksudnya kalau yang saya fahami 3 jam saya berjalan dengan 10 minit saya buat harit yang hard ke moderate tu. 10 minit tu lagi banyak bakar lemak berbandingkan 3 jam berjalan tu. Betul. Bukan yang ni, yang sini. Jadi, yang ni kalau buat confirm sekejap je habis. Confirm pancit je. So yang ni dia boleh lama. Dia boleh lama bagi 40 minit, 1 jam dengan relax. Berlari dah sampai nyanyi. Mana? Ya, saya lah cakap saya. So kalau contoh 60 ke 70% ni hari dia bukan hari yang penat. Memang macam saya cakap ni lah, saya tengah lagi saya sampai borak ni lah hari dia sebenarnya. Saya tengah buat ni. Saya kira sekarang. Itulah hari yang betul, hari training dia. So maksudnya encik tu masukkan contoh dia berjalan 3 jam tapi harit dia very light. Compare dengan 10 minit yang light punya. Dia tak so dia mesti lebih. So, maksudnya dia buat benda yang sama. Tapi tinggikan sikit harit dia. Buat benda sama, tinggikan sikit harit dia. So dia kena bawah lah. Dia kena Yalah maksudnya contoh daripada jalan lajukan sikit, intensity dia tu lajukan sikit atau tolak benda, bawa barang ke, so naikkan harit tu. Faham tak? Tu je cerita dia. Betul lah. Kalau tak, ambil masa lain lepas kerja, buat yang betul-betul ni 40 minit yang lari. Contoh yang rasa betul-betul penat, tengok harit, boleh tengok kan ada harit kan?
track dekat Sabah kan. So dia tahu hari ni aku lari 30 minit dapatlah 4 kilometer, dapat 4 kilo kan. So dengan heart rate sedemikian. Heart rate dia average heart rate yang saya tadi lah. Contoh 140 contoh. So jadi minggu depan kita boleh track. Mungkin dengan 20 minit tadi dah jadi 4 kilo pula. Makin fit dah, makin naik, makin jauh pula kilometer. So kita nampak perubahan diri kita. Faham tak? So benda tu yang kita nak track kan. Dan kita happy. Kalau makin lama makin fit dah. Dulu 30 minit ni 3 kilo je. Sekarang dah 4 kilo lah, dah 6 kilo lah. Ni kalau ni lagi jauh mungkin ni pusing lagi satu hospital ni lah. Boleh faham tak? So itu adalah kebaikan-kebaikannya lah. Alright? Okay. Ya, ya, ya. Berapa lama nak sustain kat heart rate tu? Bila kita dah sampai heart rate tu, berapa lama nak sustain? Selama mana pun. Boleh kalau nak hujan-hujan. Oh, maksudnya Tak ada masalah. Hari tu memang tak penat pun. So hari kita akan maintain macam tu. Maintain je hari tu. Maintain je. Tapi slowly lah, janganlah terus nak hujan. Hari ni 30 minit dulu. Mungkin dia tak biasa, itu yang adaptasi dia tu. Kena pelan-pelan. Pelan-pelan tambah sikit. Hari ni mulakan dulu. Kalau tak tenang, 5 minit dahulu. Contoh basikal kan. Yang belakang, contoh basikal. Hari yang sama, basikal. Dah penat lah, tak boleh. 5 minit dulu. Hari ni kalau tak boleh 5 minit tu. Biasanya senaman ni, kita kena paksa diri kita ataupun bila kita rasa dah penat, kita boleh berhenti kita macam mana? Okey, dia macam ni, ikut keperluan. Contoh, kalau saya sarankan, contoh dia penat dia berhenti. Penat berhenti boleh. Tapi kalau hari dia still okey, teruskan je. Selagi hari dia tak mencanak sampai maksimum, Macam pada merah hari ni juga macam hari dia selagi okey, teruskan. Dia semua dah perasaan. Penat. Kalau hari tu okey, sebab tu saya turun training kat hari tu 67%. Memang tak penat ni. Tahan untuk 20 minit contoh hari ni kita target. Hari ni contoh balik kepada kelas ni, hari ni saya dengan azam yang tinggi. Saya ingin membuat besok 10 minit saja. Habis dah 10 minit tu. Boleh lah punya dengan kadar heart rate yang tu. Terus buat lagi. Buat 10 minit lagi. Lama-lama naik sikit-sikit, lama kita akan improve, masih improve ni. Okay? Soalan. Kalau heart rate okey, jantung tak sakit, badan tak sakit, tapi ada dua masalah. Pertama sekali, rasa dia cuma-cuma. Yang kedua, bukan. Kenapa? Tak biasa. Sebab dia tak biasa dia. Itu saya cakap adaptasi dia tu. Betul. Adaptasi. Okey, so jadi layankan je dulu. Dia memang ada perasaan malas, kenapa aku buat ni, kenapa? Memang ada macam-macam. Bila lagi lama lagi macam-macam dia fikir. Faham tak? Bila lagi tak nak buat, dia terasa gatal. Gatal dia akan rasa gatal. Dia. So jadi cadangan dia buat slowly. So easy go hard kan. Like to get it. So masih kan. Mut 5 minit. Dah biasa 7 minit. Apa? Tak ada masalah. Slowly sampai dah dia sampai boleh lama. Jangan terus senyap 1 jam kan. 5 minit tu. Hari ni kalau boleh 5 minit. Ada buat checklist sendiri-sendiri. Hari ni ada 5 minit tu. Minggu depan okey dah 10 minit. Sepatutnya benda tu 20 minit. Sepatutnya. Tapi kalau 20 minit tak boleh, 5 minit takkan jadi masalah juga. Okey? Lagi soalan? Nak tanya, kadar heart rate ni akan berubah tak kalau mengandung? Berubah juga lah. Maksudnya kena kurangkan ke? Maksudnya bila mengandung, jadi adakah sama heart rate yang kita kena tak ada perubahan lah. Okey. As long as dia dah sampai kemistri yang tu, okey. Okey. Dapat tak sama tiga ni? Ikut heart rate. Latihan ikut yang ditetapkan. So baru dah capai. Saya buat latihan ni, saya dah macam-macam. Saya dah training dekat bawah ni, saya dah training kat sini, saya dah training kat sini, saya dah training. Semua saya dah train. Semua level saya dah buat. So jadi level yang nombor 2 yang naik tu yang paling sesuai untuk memuaskannya. Tak perlulah nak training kat maksimum. Tak payah. Okay? Sebab tu capai tu stop ni. Masih terus stop ni. Saya training untuk yang atas tu, nak dapatkan itu susah. Kena paksa sprint maksimum sampai dapat baru pergi. Itu actually saya training lah. Masa saya training 2 tahun lepas. Konon nak pelbagaian kan. Hari ni buat easy, besok buat hard, buat tempo.
tapi tak payah. Buat tu je yang tadi light 60 ke 70%. Okey? Boleh faham? Lagi ada soalan ni? Tak ada? Seterusnya data yang berbanan. Tak ada gambar dia. Okey, halangan yang tidak boleh senam. Tu gambar saya tengah bawah habis bersenam tu. Ni. Mana yang pertama? Tak cukup masa. Tak cukup. Tak tahu tak mula. Yang mana satu? Tuan-puan semua kat mana? Semua sokong satu jawapan. Siapa yang tak cukup masa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Tak cukup masa Okey. 24 jam tak cukup masa Tidak tahu nak mula. Angkat tinggi sikit. 1, 2, 3, 4. Motivasinya. Tak cukup motivasi. Tak tahu kawan. Bagus. Okey. Tak cukup motivasi bagus. Pasal at least dia ada rasa. Ada rasa yang penting ni kena senang. Tapi tak cukup. Okey. Okey. Saya share sikit lah Masa dah terlebih Boleh tak? Boleh? Saya share sikit lah. Saya walaupun saya seorang trainer, saya pun ada masalah motivasi. Saya ada masalah, betul. Jadi apa saya buat? Saya ajak kawan-kawan saya ni. Diorang ni semua tak pernah senam. Ni semua ni baru benda ni baru buat ni. Saya betul-betul baru setting ni. Diorang ni semua tak pernah senam. Tak ada option yang keempat tak? Apa dia? Kepenatan. Mudah penat. Boleh berlatih, dia akan improvekan. Penat, dia akan jadi nak lagi fit lah. Jadi dia tak penat. Maksudnya habis kerja tu kita rasa penat. Jadi tak ada Motivasi lah. Tak ada motivasi tu. Memang dia tak ada dalam list. Memang saya tak ada dalam list. Itu tak ada motivasi tu. Okey, saya nak share sikit. Saya nak share. Okey, tak cukup motivasi. Saya walaupun saya trainer, saya tak cukup. So apa saya buat? Saya tarik seorang. Jom training sekali. Okay, training sekali. Betul. Ajak kawan. Saya suruh dia ajak kawan dia. Dia ajak kawan dia. Lama-lama dah ramai. Saya buat training satu hari 2 kali. Saya buat training saya sendiri 2 kali satu hari. Pagi saya set. Dia kan macam solat lah Kita set kan, kena lah macam tu lah. Kita set appointment. Saya ajak esok saya buat group baru. Group saya tu 6-13 ataupun 6 suku. So kita ni DSJ Mampu Sultan dia tulis 6 suku club 6 suku club. Kalau tengok kat registration dia tulis 7am club dia tulis. So saya buat 6-13 club. So maksudnya saya lain sikit lah 6-13. So maksudnya saya set dia esok pukul 7 pagi jadi tak? Siapa on? Saya set. So bila kita set dengan appointment orang, anak-anak kena datang. So saya share lah. Ni saya share. Ni apa yang terjadi pada saya dan saya rasa boleh diguna pakai untuk semua orang dalam ni lah. Okay. Saya set dengan appointment dengan dia. So anak-anak saya kena pergi. Pergi dah sampai kena berlatih. Hari buat apa kan? 30 minit lah. Kehadiran dia sebenarnya. Dia mula dengan kehadiran. Macam tuan-puan datang hari ni kehadiran. Kehadiran dah datang dah. Yang penting dah buat. Kalau tadi ada exercise memang dah kena lah. Betul tak? Anak kena buat. Betul tak? Itu je sebenarnya. So jadi saya sarankan kepada semua orang, carilah kawan. Macam tadi ada partner kan? Dia ajak. Mungkin dia yang pun dapat ajak partner dia. Mungkin ajak partner dia. Jadi kalau kat rumah tu ajak anak, suami. Ya betul, setuju. Ajak suami. So jadi kena ada orang yang support kita. Betul. Mak maju kita workout je 20 minit je. Coach ada ajar hari ni, hari buat ni je program dia. Dah settle lah. Okey? Betul. Setuju tak dengan saya? Setuju. Setuju ke tak setuju? Okey. Yang meeting point kawan-kawan tu kat mana buat? Kat mana? Sekali apa ni? Semua meeting point dekat kedai mamak. So, kalau meeting point dekat kedai mamak, tukar tempat lain. Okey, hari ni meeting dekat fisioterapi hospital. Makan, bawa bekal. Meeting dekat sana dengan ada tempat latihan. Sejam training. Kan? Ada fisio, ada tempat gym juga kan? Kat hospital exercise. Pergilah meeting point kat sana. Satu hari. Okey?
Okey, jalan aktiviti tadi, jalan cepat, 20-30 minit sekali lagi. Senam naik turun tangga, regang ringan di rumah ataupun buat tabata lah. Tabata ni dia high intense sikit lah. 4 minit buka YouTube, jalan. Itu boleh ajak suami buka kat TV, buka YouTube. Ikut je lah, ikut kemampuan kita. Okey. Kalau tak ada sangat lah, kalau tak ada jumpa meeting-meeting dekat mamak tu tadi, kalau tak ada sangat member, buatlah macam ni. Tabata kat rumah. Okey. Alright, itu saja daripada saya. Ada apa yang soalan lagi? Kalau kita aktiviti naik tangga tak turun tangga boleh tak? Boleh, tapi kena kuatkan. Takut dia lagi sakit lagi dia. Takut. Turun tangga sakit tak? Ya, betul. Bila ada efek sebab tu kena buat squat tadi tu. Kena buatkan masa. Kena tambah lagi masa kat kaki ni so that dia kurang impact dekat besok kita lah dengan macam tu. So saya sarankan pergilah jumpa fisio tu. Jumpa fisio tu, fisio mungkin boleh bantu lah untuk buat senaman-senaman yang membantu kuatkan otot. Last soalan.